Ini adalah tinjauan khas bersama saya Najwa bersiaran secara langsung menerusi berita UiTM. Sudah 2 bulan inisiatif Budi 95 ini telah dilaksanakan sejak diperkenalkan pada Oktober 2025. Menerusi skim Budi Madani ini, harga runcit petrol RON 95 telah ditetapkan pada kadar RM1.99 seliter. Selain itu, kuota subsidi sebanyak 300 liter sebulan telah diperuntukkan kepada penerima yang layak, bertujuan memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada golongan sasaran, khususnya rakyat berpendapatan rendah dan sederhana. Namun begitu, sejauh manakah keberkesanan mekanisme ini dalam membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat? Apa pendapat Encik tentang Budi 95 ni? Pendapat? Tu minyak ke apa? Penggunaan IC. Wah, dia macam susah sikit lah pasal bagi IC. Kenapa perlu bagi IC? Sedangkan sebelum ni tak payah pakai IC pun dapatkan minyak. Walaupun dapat subsidi kan. Tapi macam IC ni macam kau bagi untuk orang senang dapat detect apa benda lah kan. Jadi macam rasa macam tak perlu kot selama ni kau isi minyak pun tak ada pakai IC. Pendapat saya lah kan tentang MyBudi 95 ni, dia bagus lah. Dia meringankan beban rakyat lah dengan cara dia mengurangkan kos pembayaran minyak. Contohnya, saya nak bayar full tank motor saya full tank RM6 lah. Saya nak bayar dengan adanya IC ni, MyBudi ni, saya just kena bayar RM5 saja. Sebab bila kita pakai IC nanti dia akan top up lagi RM1 lebih. Dia bagi mudah lah, dia mudah lah. Lagi satu konsep dia pun sangat mudah. Dan kita just, kalau contoh saya selalu pakai kad, saya just cocok dengan IC sekali. So benda tu dah apply terus. Di 95 ni dia macam meringankan rakyat lah. Sebab sebelum ni kan harga RM2.05 kan. So bila ada Budi ni RM1.99 tu, kalau macam isi sebelum ni RM6, sekarang boleh isi RM5 kalau ada Budi tu lah. Daripada perkongsian tadi jelas menunjukkan bahawa pelaksanaan Budi 95 menerima maklum balas bercampur daripada masyarakat. Ada yang berpendapat ia membantu mengurangkan beban harian, namun tidak kurang juga yang berharap agar proses pelaksanaannya dapat ditambah baik, khususnya dari segi akses dan kelayakan penerima. Kami berharap agar suara rakyat ini dapat dijadikan panduan oleh pihak berkaitan untuk menilai semula serta memperkukuh keberkesanan dasar ini demi kesejahteraan bersama. Sekian sahaja tinjauan khas pada hari ini bersama saya Najwa. Kekal setia bersama berita UiTM.